Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam podcast Arjaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Kodori Ahmad. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Kali ini kita masuk dalam episod yang keempat. Yang lepas kita dah siap episod yang 1, 2 dan 3 dalam musim ketiga. Masih dalam musim ketiga. Musim pertama, kedua, ini musim yang ketiga. Dalam episod yang lepas 1, 2 dan 3 kita telah membincangkan tentang credential for mobility. Bahasa Melayunya apa doktornya? Bahasa Melayunya ialah layak gerak. Itu istilah kita sendiri. Tak tahulah sama ada halayak pendengar, penonton boleh menerima atau tidak. Selesa atau tidak. Layak gerak itu. Dia adalah credential for mobility. Cuma sedikitlah Dr. Kodri, rakan-rakan netizen yang mengatakan bahawa credential for mobility yang kita sebutkan itu, ada yang mengatakan sebagai credential formality. Sebenarnya sama. Boleh katakan samalah. Boleh katakan sama. Nanti kalau ada masa kita bincangkan tentang credential formality itu. Apa bezanya dengan credential for mobility. Dan itulah mungkin konsepnya hampir sama Dr. Jamil. Tetapi penggunaannya itu berbeza-beza. Credential for mobility itu penekanan yang diberikan di abad 21. Credential formality itu dah lama. Memang lama sungguh. Memang lama sungguh. Ada yang mengatur daripada literature bukan seawal abad yang ke-11. Tapi credential formality itu banyak dan memang sangat diperlukan oleh universiti, Dr. Iya, kebanyakan universiti dan apa. Dan apabila kita cerita tentang credential for mobility itu, kita punya keprihatinan adalah pada pendidikan sebelum universiti. Ya, betul. Rasanya itulah. Dan pergerakan atau perubahan credential formality itu dia ada tiga peringkat lah. Kalau ada secara umumnya 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat permulaan abad yang ke-11, kemudian abad yang ke-19 apabila adanya revolusi perindustриan di Eropah, itu abad ke-19. Dan yang ketiga ialah yang kalau boleh kita katakan ialah credential for mobility. Dia lebih kepada digital credential. Betul. Yang adanya micro credential, digital badge, semua tu. Comprehensive learner record. Itu perkembangan tu baru, yang itu bukan lama. Jadi yang kita bincangkan yang lepas ialah yang perkembangan yang baru. Kita bercerita yang lama-lama. Itu sebab kita guna perkataan layak gerak. Layak gerak. Okey. Jadi itu kita. Tapi teguran-teguran tu sangat bagus. Sangat bagus. Sangat kita alu-alukan. Kita bawa podcast ni pun untuk melahirkan umek. Apa tu? Doktor Jamil tahu umek kan? Kalau kolam tu nak tengok ada banyak ikan ke tidak, tengok umek dia. Kalau tenang je macam tak ada apa-apa. So tujuan kita bila kita bawa tu berlaku umek dalam pentafsiran. So apabila kita sebut credential for mobility, ditegur oleh rakan-rakan credential formality, itu baguslah tu. Bagus sangat. Dan kita terimalah. Kalau dikatakan kalau memang credential formality itu sudah lama mengapa dibincangkan lagi? Betul. Kami terima. Tapi kalau formality itu memang betul lah. Tapi yang kita bincangkan adalah for mobility. Dan bila kawan-kawan okey ni ke orang-orang tegur, bagi saya that is good. Because we learn a lot dari teguran-teguran tu. Bagus. Supaya umek dan dan satu lagi rasanya kita perlu jelaskan juga bahawa kita ini tidak mewakili mana-mana Betul. Saya sebab kita mewakili Ja dan Ka lah. Ja dan Ka.
Sebab kita dah bersara 10 tahun dah. Saya dah 10 tahun. Dr. Kodri lebih 10 tahun. Hampir 20. Hampir 20 tahun. Jadi kami tidak mewakili lembaga pemeriksaan ke kementerian ke tak. Jadi kami apa kami rasa betul tu kami kata betul lah. So kalau tak mewakili itu maknanya nak nyokong boleh. Nak tak nyokong pun boleh. Jadi kalau ada yang mau minta supaya kita tegas sikit macam apa ni, tak semestinya tak semestinya gitu kan. Kenapa reserve sangat bercakapnya, masih macam apa ni, masih macam apa ni pegawai kerajaan lagi. Betul. Dan hari ini 3 ni Dr. Jamil, saya rasa saya ada minum kopi tu dengan kawan-kawan, overheard lah. Dia cerita tentang metrik pembelajaran ni. Ya. Ada yang cerita, alah metrik ni bukan benda baru. Begitu tau. Ya. Benda ni metrik nak menggantikan UPSR dengan PMR aja. Ya. So jangan risaulah, kita buat macam biasa je. Tapi yang saya duduk jauh tu sambil minum kopi, nak tegur pun takut dia orang belasah kita. Betul. Tapi rasanya dalam 3 keluaran ni Dr. Jamil, kalau boleh. Ya. Kita kumpulkan tenaga kita untuk bercakap tentang apa itu matrik pembelajaran, bagaimana, ini yang pertama, yang kedua bagaimana, yang kedua mengapa, yang ketiga bagaimana. Okey, kalau boleh cerita-cerita tu okeylah, sebab tujuan kita adalah untuk menimbulkan umek. Ripple lah dalam bahasa Inggerisnya. Ripple dalam bahasa Inggeris. Bukan sampai wave. Belum Sampai wave. Wave tu gelombang besar. Sampai. Siapalah kita untuk buat wave kan? Tak ada. Kita dapatkan umek ataupun ripple tu cukup lah. Contoh untuk menandakan adanya ikan di air. Betul. Kita tak sedut juga lah. Itu berlaku tu Dr. Jamil. Antara puluhan ribu yang respon tu, memang ada yang kata elok, ada yang kata kita tak elok pun. Ada yang kata dah bersara barulah berani cakap. Dulu kenapa tak buat? Betul. Itu pun satu hal. Kenapa dulu tak buat? Dulu kan Dr. Jamil tu jadi CEO Majlis Pemeriksaan. Mengapa masa kat situ tak buat? Dr. Kodri pun kenapa tak buat masa dulu? Apa komen? Alah, masa kita duduk di situ kan kita melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Kita terbelenggu hukum dan peraturan. You tak boleh ikut sedap kita. Betul. Tapi bila dah besar ni kan boleh bercakap-cakap lah itu. Kita sebagai pegawai mana boleh buat pernyataan, kenyataan umum apa mana boleh. Alah, kamu macam itulah. Kalau tengok Obama pun dia punya komen macam itu. Masa jadi presiden kenapa tak buat? Sekarang dah berhenti, kenapa nak komen pula Trump? Kan lebih kurang lah. Ambil je lah Dr. Jamil. Biasalah tu. Kita terima dengan hati terbuka. Okey, dengan hati terbuka. Itu sedikit pembukaan lah, mukadimah kepada episod yang keempat ini. Dengan tajuk kita ambil satu tajuk ni, kita harap ada kita buat 3 episod. Episod 4, 5 dan 6. Betul. Tajuk yang kita pilih ialah Learning Matrix. Matrix kan? Matrix lah. MATRIX. Maksudnya bahasa Melayu MATRIX lah. Matrix pembelajaran. Bahasa matrix pembelajaran. Bahasa Inggerisnya learning matrix. Betul. Apabila ada learning matrix ataupun matrix pembelajaran, sudah tentulah adanya pentaksiran bagi matrix pembelajaran. Betul. Jadi betul. kita akan bincangkan dulu apa itu matrix pembelajaran. Kemudian episod kelima nanti kita akan bincangkan mengapa matriks pembelajaran dan mengapa pentaksirannya. Dan yang ketiga nanti mudah-mudahan episod yang ke-6 kita akan cerita pasal bagaimana nak buat. Itu pun secara umum lah. Dalam setengah jam punya pembincangan takkan kita nak secara detail sampai habis kan. Ulang bicara. Ini pandangan Dr. Jaka Dr. Jaka yang tidak mewakili Kementerian Pendidikan dan tidak mewakili lembaga periksa. Betul. Sebab lembaga periksa mungkin agak beza. Mereka berhak untuk bezalah. Betul. Macam Dr. Abang Adi, Dr. Adi Badiu Zamantua, Datuk Dr. Adi Badiu Zamantua ingatkan saya, Kodri, they are doing their best. Yes. We have done our best. So why don't we respect each other? Itu bagus pesanan tu. Maknanya kita bukan nak kata dia orang tu betul salah,
we have done our best. Masa kita. At their level best. Yeah, at their level best. At their level best. Saya- Yalah, kita pun kalau misalnya mungkin ada yang mengatakan kurang best atau tidak betul, salah tu kepada mereka lah. Jadi kita concern kita ialah daripada pembacaan kita, daripada pengalaman kita yang lebih 30 tahun. Betul. Pengalaman kita pusing dunia, Rasanya kita je sebagai ahli masyarakat. ahli masyarakat sekarang ahli masyarakat lah. Berhak juga lah menyuarakan apa jadi pada anak-anak kita kalau gini, kalau gitu. Okeylah tu. Dan kita pun sangat bukan berhati-hati lah doktor ya. Saya rasa kita menjaga juga. Kita perlu menjaga disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu kita tak boleh hantam kromo je. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Ada teori. Ada teorinya, ada ilmunya. Dan kalau kita nak apa pun, mengapa Dr. Jaka ni tak terus terang je? Terus terang. Itu susah lah kan? Weh, itu terang yang kita mampu lah. Kan at our level best juga. Setelah cakap tu masih gelap lagi, minta maaf. Minta maaf lah. Ada yang kita ni apa? Berputar-putar. Ya minta maaf lah. Alah, macam mana? Tua macam tu lah kan? Itu pun kita masih boleh berfikir dengan baik tu. Betul. Alhamdulillah, syukur nikmat. Tapi teguran tu baguslah. Yes. Dan kita harap teruskan teguran kepada kita. Teruskan. Alhamdulillah. Sama ada tegur yang baik kita baik, kita terima. Betul. Kami sangat mengalu-alukan. Kami terima. Okey. Matriks pembelajaran. Itu kalau cakap kat kampung saya cakap orang putihnya, apa tu? Apa tu? Gitu. Cakap orang putihnya. Apa tu? Apa tu? Betul. Kalau dari segi sejarah, istilah matriks pembelajaran ini di Malaysia lah. Mungkin di luar dah banyak dah. Di Kalau luar kat Brighton tu dia kata what the heck gitu. What the heck? Ni apa benda lah ni. Dulu kita selama lebih 60 tahun mengajar budak-budak tak pernah cerita metrik ni. Tak pernah Yang metrik. ianya antara anak masuk metrik kan? Matrikulasi ada lah. Tapi kok baru-baru ni Perdana Menteri cakap tentang metrik. Ni Dr. Jamil. Yeah. Saya nak Dr. Jamil respon ni. Kawan-kawan saya dekat kedai kopi katanya ni kan benda baru. Metrik ni sebenarnya nak gantikan UPSR sebab kerajaan dah didesak dan nak menggantikan PMR. Dr. Jamil cakap apa ya kalau macam tu? Saya terpaksa minta maaf lah. Hari tu saya tak jawab dia orang. Saya diam aja nak tu. Itu maknanya persepsi yang kurang tepat lah. Kalau tak salah pun kurang tepat. Tapi bukanlah UPSR datang semula. Bukan UPSR datang semula. Bukan kerana ia disebut oleh PMX. Oleh Perdana Menteri. Bukan. Tapi bagi saya memang kebetulan kena lah pada waktunya. Bila kita tidak ada UPSR, tidak ada PMR, memang masih ada parents, public mengatakan bahawa apa assessment yang ada untuk anak-anak kita pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Memang kalau UPSR tak ada, saya tak mengatakan UPSR itu baik. Kita pun dulu pernah mencadangkan supaya UPSR antara UPSR dimasukkan tu kita pernah mencadangkan. Betul. Tapi digantilah dengan yang lebih baik. Betul. Tapi mungkin ada betulnya Dr. Jamil yang kawan-kawan kita cakap tu. Kalau kita tengok ya definisi matriks tu, kalau kita tengok, okey kalau saya bacalah dekat sini, yang dekat sini ya. Matriks pembelajaran ialah satu penilaian kebangsaan dia. Dia mesti sifatnya kebangsaan. Kalau UPSR tu penilaian kebangsaan, matrik ni penilaian kebangsaan, samalah. Sama yang itu sama. Kebangsaan. Satu penilaian kebangsaan. Ini mungkin lain lepas tu. Untuk itu untuknya tu. Melihat tahap sebenar penguasaan murid dalam kemahiran teras pembelajaran. Yang ini kena capture tu. Betul. Sebab UPSR tu untuk melihat pencapaian dalam mata pelajaran. Yang ini dua-dua tu penilaian kebangsaan. Betul ya? Setuju? Dua-dua tu adalah penilaian kebangsaan. UPSR penilaian kebangsaan, matrik pembelajaran pun penilaian kebangsaan. Tetapi depannya tu
tahap sebenar penguasaan murid. Penguasaan ya, bukan pencapaian ya. Penguasaan murid dalam bukan dalam mata pelajaran ya, dalam kemahiran teras pembelajaran. Okey, boleh tak kita revolve orang tu, Dr. Jamil? Okey. Untuk pertama sekali kebangsaan. Yes. Yang kebangsaan, kalau saya ambil semula lah credential for mobility ataupun credential formality, dia kata refers to the official. Dia mesti official. Bila official tu kebangsaan lah official, bukan apa ni pakai apa tak. Official Ianya bukan pentaksiran sekolah. bukan. Ia adalah pentaksiran kebangsaan. Kebangsaan. Ya, di peringkat kebangsaan lah. Dan dia kata documented. Documented itu sekolah pun boleh lah kan. Tapi mesti documented. Kemudian standardized authority. Standardized proof. Standardized proof of person's qualification itu credential formality. Kita yang lepas kita cerita for mobility. For mobility lebih daripada itu lagi, tapi dia punya ciri itu perlu dikekalkan. Sebab apa ni? Authority or status. It highlights that the skills or experiences are officially recognized. Officially recognized. Itu yang ada kebangsaan tu. Officially recognized, walaupun dibuat oleh sekolah, tapi dengan garis panduan daripada pusat. Betul. Ataupun standardnya ditetapkan oleh pusat. Betul. Okey. Kurikulum boleh apa? Apa kurikulum boleh? Boleh. Gunakan kurikulum 27 ke, itu memang boleh. Tapi recognized by a legitimate institution. A legitimate institution. Yang lepas saya rasa Dr. Khoury, bila saya tanyakan siapa yang perlu mengeluarkan credential for mobility ni, institusi mana dalam kementerian itu, Dr. Khoury kata tidak lain daripada lembaga peperiksaan. Siapa pula dia kata legitimate institution. Siapakah di Kementerian Pendidikan yang mempunyai legitimate legitimate body yang boleh memberi recognition tadi? Betul. Selain daripada lembaga peperiksaan. Betul. Betul. Walaupun namanya masih lembaga peperiksaan. Betul. Kalau Cambridge dia suka kepada Cambridge Assessment. Kita masih lagi lembaga peperiksaan. Tak apalah, tak apa. Yes. Saya rasanya saya pun dulu pernah juga mencadangkan supaya lembaga peperiksaan itu tukar kepada lembaga pentaksiran. Tapi ialah ada orang yang setuju. Saya salah tu, Dr. Khoury. Disalahkan. Disalahkan, tak boleh. Untuk menamakan lembaga peperiksaan tu, kau apa? Kau pegawai. Biasanya dia mesti menteri. Apa bahasa kamu? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Okey. Jadi kalau nak lebih tepat lah, kalau nak ikutan kita ialah Cambridge. Betul. Kita mewarisi Cambridge. Cambridge sudah tukar daripada University of Cambridge Local Examination. UCLES. University of Cambridge Local Examination Syndicate Examination. So Malaysia pun menggunakan lembaga peperiksaan ataupun syndicate. Examination Syndicate. Memang syndicate-nya satu ya. Examination ada S-nya kan. Syndicate. Dan bila kita bertanya kepada kita punya kita punya orang-orang yang dulu bila kita The founding fathers lembaga peperiksaan, contohnya Tan Sri Omar Hashim almarhum. Sindiket itu memang sindiket. We are syndicate men. Syndicate men. Okey, tak apalah. Itu apa ya? Itu orang hebat. By a legitimate institution, recognized by a legitimate institution, rather than just being a casual claim of ability. Kalau kita boleh anak-anak kita boleh dakwa lah, dia claim, dia pergi mana-mana, dia kata saya ada ability ni, saya ada kebolehan ni, saya ada kemahiran ni, saya ada ni. Mana dia punya apa ni? Buktinya. Betul. Mana dia punya credential, mana dia dia tak ada. Tak boleh lah. Jadi ini tujuannya macam ini juga, dengan adanya mentaksir secara matriks tadi, mentaksir pembelajaran secara matriks tadi, harapnya kita boleh menyertai pendidikan betul. Tapi di Malaysia ni sama ada matrik, UPSR, dua-dua tetap kebangsaan. Okey. Tetapi harus kita ingat matrik tu bukan peperiksaan. UPSR tu peperiksaan. Kalau betul. Nak bezakan. So apa bezanya Rega? UPSR dengan matrik ni? Gini Wak. UPSR tu peperiksaan. Peringkat kebangsaan. Tapi matrik ni bukan peperiksaan.
Bukan. Peringkat kebangsaan. Bukan. Contohnya tu. Itu asalnya. Yang itu apa? Itu pegang dulu. Ya, Itu pegang betul. dulu. Tapi kalau kita samakan matrik pun periksa, UPSR pun periksa, rasanya awal-awal ni agak kita tergelincir sikit. Ya, betul. Okey, kalau begitu Boleh. apa itu matriks pembelajaran dulu sebelum kita pergi pada pentafsiran? Sebelum tu. Okay, tadi saya nak je matriks dan peperiksaan. Kalau matriks tu Dr. Jamil matematik kan? Ya, saya mengajar matematik. Matrices tu paling kurang ada berapa akses? Dua lah. Dua lah kan? Mesti dua. Tak boleh satu kan? Tak boleh satu kan? Tapi peperiksaan tak perlu ada dua kan? Maknanya bila sebut matriks tu mesti sekurang-kurangnya ya, sebab sekarang digital ni banyak akses pun tak apa. Okey, sekurang-kurangnya ada dua akses. Boleh tak kita pegang yang tu dulu? Paksi X, paksi Y. Yes, kena ada. So bila sebut tu paksi X ni apa, paksi Y ni apa mesti jelas awal-awal. Betul. Kalau tidak bukan matriks. Kalau dia ada satu lagi, kita untuk bila kata matriks pembelajaran, apa yang dimatrikskan? Yes. Jadi satu lagi istilah yang mungkin untuk memudahkan pemahaman kita, dia memetakan, mapping. Yes. Mapping antara dua dimensi. Betul. Dua dimensi. Mesti ada tu. Mesti ada sekurang-kurangnya dua dimensi. Bila sebut matriks saja, apa yang dimatrikskan tu mesti nampak. Ya. Mesti nampak. Tak boleh lah. Kita tengoklah pencapaian budak tu dalam mata pelajaran, lari kita. Lari kita. Dia mesti dikenakan dengan dimensi ataupun konstruk. Betul. Konstruk. Betul. Kalau dulu kita pernah cerita lama dengan rakan-rakan kita masa di lembaga perdesaan dulu. Bila you nak mengukur, yang you ukur ialah konstruk. Yang you ukur ialah konstruk tu apa? Konstruk tu dimensi. Betul. Saya pernah cakap dengan kawan-kawan, apa itu apa? Apa itu apa? Saya ingat lagi. Masih ingat lagi. Yang diukur itu mesti apa, tapi apa itu apa? Jawapannya mesti konstruk, tak boleh tajuk. Tak boleh tajuk. Tak boleh tajuk. Tak boleh mata pelajaran. Tak boleh mata pelajaran. Saya mengukur matematik. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Saya nak mengukur pencapaian dalam matematik. Itu betul. Yang sebab pencapaian dalam matematik itu dimensinya. Betul. Yes. Bukannya tempat dia. Betul. Bukan tajuknya, bukan mata pelajarannya. Betul. Saya nak mentaksir matematik. Salah. Betul. Dari segi bahasa itu salah. Betul. Ataupun tak tepat lah. Kalau tersalah dia marah pula orang kan. Selama ni kita buat macam tu, kenapa kita terima je. Betul. Tapi tak tepat lah. Sebab kita orang pentaksiran yang mendalami bidang ini, masters bidang tu. Lepas tu saya kalau nak jaga tu pun nak bercerita dengan anak-anak dan rakan-rakan yang mau memahami, UPSR tu mengukur pencapaian dalam mata pelajaran. Mengukur dimensi pencapaian dalam mata pelajaran. Itu betul. Okay. Jadi kita anggap sebagai pencapaian itu sebagai satu dimensi. Betul. Satu paksi. Betul. Boleh, Satu paksi. Jadi secara maknanya peperiksaan SPM, kalau dulu UPSR ataupun apa ujian yang berdasarkan itu kalau dia mengukur pencapaian dalam mata pelajaran, bolehlah kita dijadikan sebagai satu daripada dimensi dalam untuk yang boleh kita mapkan, boleh kita matriks jadi satu matriks. So dalam perjalanan tu Dr. Jamil, kalau dia ambil periksa matematik, dia dapat grade C, tuntas dah. Selesai. Pencapaian selesai. Maknanya pencapaian dalam matematik C. Selesai dah. Ya. Satu lagi untuk matriks ini sama ada nanti C Plum, C Southeast Asia Primary Learning Matrix, disebut Southeast Asia Primary Learning Matrix yang dikatakan nanti akan diukur pada tahun murid tahun 4 pada bulan Oktober ni. Jadi ini yang kita akan bincangkan. Kalau hanya ujian ada bagi soalan periksa, soalan ujian matematik apa kan? Lepas tu dapat grade, full stop. Bukan itu. Bukan matriks. Bukan matriks dan dia nanti tidak memenuhi kriteria C Plum. Plum ke C peringkat terbangsa. Good. So kalau boleh Dr. Jamil, kita ingatkan diri kita dan rakan-rakan apabila kita cerita tentang matrik, satu daripada aksesnya ialah
dia tidak mengukur pencapaian, tapi dia mengukur penguasaan. Tapi orang tanya lagi, penguasaan apa? Yang ni kunci Dr. Jamil. Ini kunci. Yang ni kunci. Penguasaan tentang apa dia? Kemahiran asas pembelajaran. Learning foundational skill. Rasanya ini kita kena bercakap benda yang sama dengan peringkat global. Peringkat global. So bila dia tanya gitu, are you measuring? Dia tanya kan? Foundational skills, learning foundational skill. Kalau kita buat metrik ni baru kita boleh jawab. Satu lagi Dr. Kodri yang saya suka, mesti ini wajib kita sebutkan. Kalau tidak tak jadi nanti. Wah pula. Kalau kita rujuk semula dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan kata pendidikan di Malaysia adalah satu usaha untuk berterusan untuk memperkembangkan potensi. Dia perkembangan. Memperkembangkan potensi diri dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek. Kan? Jadi dia perkembangan, bukannya pencapaian. Dan dia tak boleh tidak berkembang. Tak boleh tidak berkembang. Andai tidak berkembang, maknanya kita tak berjaya. Tak berjaya. Jadi kalau perkembangan itu, kalau dia hanya melihat satu dimensi saja, dimensi pencapaian, SPM ke UPSR PMR yang kalau ikut yang selama ini kita fahami, dia cuma ke atas satu. Betul. Dia punya dimensi satu naik ke atas satu. Betul. Sedangkan murid kita dia berkembang bukan gitu je kan. Betul. Kalau pokok tu yang kita berkembang bukan tingginya saja. Betul. Berkembang dari segi ini, berkembang dari segi sininya. Betul. Intelek, berkembang dari segi psikomotornya, berkembang dari segi afektifnya. Betul. Jadi itu adalah dimensi-dimensi yang perlu kita matrikskan dalam pematriks pembelajaran. Saya suka perkataan dimetrikkan tu. Dimetrikkan. Okey, yang kita cerita ni tadi baru apa yang diukur. Apa itu apa kan? Apa itu? Iaitu penguasaan kemahiran asas pembelajaran. Yang ni. Ini kita belum cerita lagi. Belum cerita lagi. Tapi andai kata kita cuma ni dan berhenti, bukan metrik lagi. Belum metrik. Itu masih mengukur kemahiran asas pembelajaran, belum metrik. Bolehlah kalau nak kata yang ini naik kan? Naik ni katalah primary school. Sekolah rendah, menengah atas, menengah tinggi, universiti. Gitu kan? Naik itu kan. Tapi Dr. itu Jamil dia cerita dimetrikkan dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Dia mesti ada apanya tadi. Mesti ada. Barulah menampakkan perkembangan yang menyeluruh. Betul. Bukan perkembangan satu saja. Tak, saya nampak contoh si Pam dengan kisah dia punya yang anak-anak murid kita menjawab tu. Tapi dia ada questionnaire lagi. Yang dia orang statistik kata apa? Triangulate. Yang di-triangulate tu sehingga dia mendapat sesuatu. Kan gitu kan? Yang tu Dr. Jamil. So, okey, saya setuju. Kalau boleh gitu, rakan-rakan yang dikasihi, bila sebut metrik, mesti ada perkara yang dimetrikkan. Satu. Betul. Dan perkara yang kedua, untuk bercakap sama dengan rakan-rakan di peringkat terbangsa, kita mesti cakap tentang apa dia? Tentang learning foundational skills atau foundational skills of learning. Putarlah macam mana pun, yang orang kata kita berputar-putar tu, putarlah macam mana pun, mesti revolve itu. Kita tidak lagi mengukur pencapaian mata pelajaran dalam metrik pembelajaran. Soalnya. Ada soalan tu? Apa dia? Dia kata kita diarahkan untuk buat metrik pembelajaran pada 4 mata pelajaran di sekolah rendah. Okey. 1, bahasa Melayu. 2, bahasa Inggeris. 3, matematik. Ke-4, sains. Lepas tu kalau kat sekolah SRJK itu tambah satu lagi, sama ada Tamil ataupun Chinese. Okey, peringkat sekolah menengah tambah history ataupun sejarah. Itu macam mana Dr. Jamil? Jadi senang saja sebenarnya. Ada senang jawab saja. Juga. Ada jawab. Yang ini tadi yang naik tu ini peringkat dia punya, peringkat umur sebagai peringkat pembelajarannya. Ini dia punya apa tadi? Foundational skill-nya. Skill dalam matematik,
Ini 1, 2, 3, 4. Boleh. Ataupun ambil bahasa Inggeris pun boleh. Bahasa Inggeris dari segi Tapi bahasa speaking. Inggeris tu yang dia tengok foundational skills-nya. Ya, foundational skill. Pencapaian dalam bahasa Inggerisnya. Kemahirannya ialah dalam bahasa, bila bahasa Inggeris apa, dia mesti speaking, writing, reading, listening. Betul. Itu boleh jadikan sebagai itu. Dan data itu kena ada. Kena ada. Bukannya markah penuh saja. Tidak. Oh, pandai betul. Jadi kalau kita nampak kalau nak gunakan IRT, kita nampak nanti grafnya, graf perkembangan. Betul. Dia adakah dia naik gitu, ataupun mendatar je, ataupun menjurang. Jadi untuk melihat perkembangan, perkembangan murid. Jadi perlu di So untuk kawan-kawan saya yang kat kedai tu, walaupun ada apa dia yang dipanggil metrik pembelajaran, learning metric tu, dan disuruh buat on mathematics, tapi dia punya skor bukan macam sekarang ini. Bukan skor pencapaian. Bukan dicampur-campurkan lagi dapat 60/100. Bukan itu ya, Dr. Emil? Kaedah membina instrumen pentaksirannya pun berbeza. Kalau kita nak mengikuti atau menyertai, menyertai PISA ke, C pelam ke, kita cara kita pun kena sama dengan dia. Jangan kita menyertai tapi tak mengikuti cara dia. So, kalau bahasa orang pentaksiran, bahasa Melayu tu, Englishnya, matematiknya, dan sainsnya adalah tempat, tapi bukan konstruk. Bukan konstruk. Yes, dia bukan perkara yang diukur, tapi dia merupakan tempat ukuran tu. Yang diukur ialah the foundational learning. Yes. Dia punya yang konstruk. Boleh kalau macam tu. Boleh itu. Yang speaking, writing itu boleh. Itu boleh. Yes. Tapi maknanya nanti kita tak boleh access speakingnya dengan instrumen yang sama dengan writing. Mana boleh sama? Yang di taksir ialah speakingnya, bukan Englishnya. Bukan Englishnya. Oh, pandai. Speakingnya. Writingnya pun bahasa Melayu itu yang diukur menulisnya, bukan bahasa Melayunya. Bukan Melayunya. Lain. Jadi barulah kita dapat melahirkan insan sejahtera yang boleh berfungsi dalam masyarakat. Mereka mempunyai dari rekodnya menunjukkan dia mempunyai layak gerak tadi. So buktinya inilah kita dapat tunjukkan kepada ada data. Ada datanya. Ada data. So kita saya rasa setakat itu saja. Itu apa? Itu apanya. Kita akan bincang mengapa nanti. Pun selepas ni dalam episod yang ke 5 seterusnya. Jadi kita berhenti dulu setakat ini supaya kita dapat berikan bahan ini kepada pendengar supaya bila kita dah tahu apanya itu, barulah kita boleh bergerak kepada mengapa dan supaya ada umak. Ada umak. Susah betul. Dalam apabila kerajaan ini polisi Dr. Jasar. Kerajaan menurunkan betul metrik pembelajaran. Maknanya the political will is there. So kita sebagai profesional malu kalau kita tak sambut. So professional courage mesti ada untuk letak metrik pembelajaran tu di tempat yang betul. Apabila sebut metrik pembelajaran, benda tu jadi peperiksaan pencapaian, salah. Tak bolehlah kita terus tentang saja apa yang dicadangkan itu oleh kerajaan itu yang mustahil dapat dilaksanakan. Kita apa sandarannya, orang lain ada buat ke tidak? Orang dah buat. Lepas tu bila orang kata aku pun tak tahu apa-apa dah sekarang ni disuruh takkanlah macam itu. Tahu macam tu kan. Rakan-rakan kita di lembaga takkanlah macam tu kan. So itulah izinkan kita untuk mencurahkan sikit-sikit pandangan. Kalau boleh dipertimbangkan. Alright. Sangat. Jadi saya setakat itu saja dahulu. Saya Jamil Adimin dan saya Kodori Ahmad mengucapkan salam sejahtera dan selamat mengikuti podcast DR Jaka. Dan berilah komen-komen yang membina. Komen yang tak membina pun tak apalah kami terima, insya-Allah. Orang kata apa? Jangan lupa ikuti kami. Jangan lupa ikuti kami. Terus mengikuti, terus follow kami. Subscribe kalau boleh subscribe. Subscribe ataupun like pun. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.